Ala hotpot satu set RM49.90. Ya guys, memang berbaloi. Hari tu I tengok ada orang makan satu mangkuk RM35. Ada tu buat buffet. Tapi yang ini satu set boleh makan ramai orang RM49.90 je. Untuk harga RM49.90 steamboat, korang boleh pilih korang nak full set beef platter, seafood platter ataupun poultry platter. Untuk sup, korang boleh pilih ada 3 jenis. Mala soup, beef broth soup and tomato soup. Korang boleh pilih antara 2. So untuk sup, I pilih mala soup dan juga tomato soup. Mala soup memang sedap. Dah tak payah pergi kat China. Korang kena try mala soup dekat sini sebab memang addicted dengan sup dia. Ada campuran herbal and juga Sichuan chili oil. Dekat sini juga disediakan macam-macam jenis sos. Tapi bagi I, daging dengan kuah mala tu je dah cukup sempurna dah. Tak payah sos. Daging dia lembut guys. Untuk udang, korang tengok ni. Udang XL tau, besar. Memang puas hati. Di penghujung nanti, korang akan disajikan dengan dessert snow ice. Ni dah termasuk dah dalam set. So guys, apa tunggu lagi? Nak jimat? Datang ramai-ramai dekat Malalaal Hotpot Iskandar Puteri, Johor. RM49.90 satu set. Murah sangat. Berbaloi-baloi.